Soalan ni kan, dia kata mask dia melekat elok, dia beli. Cuma bila nak picit equalize tu macam susah. Kenapa? Benda ni tips juga, okay. Ini mask free diving. Diving dengan scuba diving, mask dia ada beza sikit on volume, tapi teknik yang I nak ajar ni sama je. Okay, first kali bila you pakai mask, okay, kita ni, hidung kita, hidung orang Jawa, orang Malaysia, orang Asia memang penyek and kembang sikit. So mask yang dia buat selalunya besar hidung dan tinggi kan. Memang tak sampai kalau kita picit macam ni, memang tak sampai. Okay, what did I do? Sebab I pun sama je macam korang. Okay, I akan picit tolak ke dalam. Macam mana sih? Okay, I akan picit, lepas tu tolak ke dalam macam ni. Tolak ke dalam. Tolak. Baru you boleh senang nak equalize. Memang kalau you picit atas, memang you picit kosong-kosong, memang tak dapat. Sebab I pun ada masalah yang sama. I think bukan I semua je. So you picit and you tolak. Macam tu. I selalu je buat dekat student I yang first time dia nak equalize, dia tak reti sebab dia tak sampai. So I akan ajar dia macam mana you nak pegang and tolak. Memang macam tu. So dapat tak? Kalau dapat, lepas ni boleh cuba. Kalau tak dapat, nanti komen. I ajar cara lain pula, ya?